Jadi pada hari ini saya nak maklumkan bahawa talian Nur 15999 akan diberi secara panggilan percuma melalui telefon awam di sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Talian Nur ni puan-puan tuan-tuan adalah satu daripada touch points perkhidmatan kami daripada kementerian, di mana ia memberi ruang dan peluang kepada rakyat Malaysia. Tan Sri Napsiah, saya tak kenal, nampak macam anak dara terang tang-tang. Pengurusi LPPKN, Tan Sri, sila Tan Sri. Aduh Tan Sri, you give hope for all of us, you know. Look at you. I think you must be the most eligible girl in the country, betul tak? Saya nak maklumkan bahawa talian Nur seperti mana yang saya katakan adalah di antara touch points di bawah kementerian. Kita lancar talian Nur ini bagi memungkinkan mereka yang memerlukan bantuan atau nak tanya, nak buat aduan, report dan lain-lain tentang isu-isu di bawah kementerian. Dia merupakan pusat panggilan bersepadu yang bertanggungjawab terhadap semua pertanyaan, aduan dan permohonan, khususnya berkaitan dengan aspek kebajikan dan sosial di bawah kementerian. Perkhidmatan ini kita telah operasi 24 jam 7 hari seminggu dan dikendalikan oleh call agent kita. Saya nak ucapkan terima kasihlah kepada call agent kita yang menjalankan tugas dengan begitu baik, dan mereka terlatih, terdiri daripada pelbagai bangsa dan boleh melayani panggilan dalam bahasa Cina dan Tamil selain daripada bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris sekiranya perkhidmatan diperlukan. Talian Nur ini kita lancar pada tahun 2007 pada 5 hari bulan Disember semasa Yang Berhormat Perdana Menteri ketika itu Tun Abdullah Ahmad Badawi. Jadi pada hari ini kita nak meningkatkan perkhidmatan kita kepada rakyat lagi. Maka alhamdulillah saya nak maklumkan bahawa panggilan percuma talian Nur 15999 melalui telefon awam, payphone, di sekolah-sekolah di seluruh Malaysia akan diberi secara percuma mulai bulan Jun 2012. Mulai bulan Jun 2012. Ini adalah kerana kita telah pun mengintegrasikan child line iaitu pengkhususan untuk kanak-kanak yang menghadapi pelbagai masalah. 15999 juga merupakan child line untuk kementerian, digabungkan dengan NGO kanak-kanak. Jadi bagi ini, target grup kita adalah untuk kanak-kanak, supaya jika mereka perlu membuat aduan maupun nasihat, kaunseling dan lain-lain, mereka bolehlah gunakan payphone yang ada di sekolah-sekolah. Mulai Jun 2012 akan diberi secara percuma. Pada mereka semua yang telah memungkinkan program dan projek ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih.